Debat dengan Taufik Iskandar, Harun dan Wan Hadi. 3 lawan 1 pun tak apa. Kalau Harun dengan Wan Hadi tak berani nak jawab sebab Taufik punya kerja, dia seorang Taufik pun boleh. Kita masih lagi mencabar tuan-tuan. So far tidak ada reply, tidak ada balasan. Tidak, Ceplos tolonglah Ceplos. Kan? Budak saya dah buat ni dah, dah buat VTT dah tag dia orang. Dia orang tak reply pun, tak komen pun. Kesian dia. Kan? Kan? Takkan tuduh je berani kan. Kalau betul kamu ada fakta, lawanlah. Rambut baru bangun tidur ke bro? Tak, saya baru balik daripada meeting. Kan, banyak benda lah, ada banyak benda. Alhamdulillah ada rezeki hari ni, tapi saya tak nak cerita lah kan. Alhamdulillah kan. Rezeki besar lah. Bukanlah duit. Kadang-kadang kita ni fikir rezeki duit je kan. Kadang-kadang rezeki tu datang dalam bentuk kesenangan, kemudahan, dipermudahkan, tu rezeki juga. So, ya Allah Tuhanku, di satu pagi ni saya doakan semoga yang mana baik-baik mendoakan kepada kita, saya doakan yang baik-baik juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga mendapat keberkatan, semoga apa yang diidam dan diinginkan dapat. Dan kalau tidak dapat pun, semoga Allah memberikan yang lebih baik buat tuan-tuan dan puan-puan daripada apa yang kita doa. Kadang-kadang tuan-tuan, yalah, kita doa tu bukan kita tak dapat, tapi Tuhan nak bagi yang lebih baik untuk kita. Kan? Amin. Kan? Amin. Pada tuan-tuan juga. Terima kasih. Baik, okey. So, malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Saya Claire Brown tengah mesej saya ni. Syed Mohtar, Sabak Mani. Claire Brown daripada Malaysia, daripada Sarawak Report tengah mesej saya ni. Ini tengah WhatsApp saya ni. Okey, nanti saya akan reply pada dia lah. Baik, saya nak bawakan, sebut pasal Claire Brown ni kan. Ada beberapa perkara cerita saya nak bawa malam ni. Berkenaan, kan hari tu saya sebut bahawa Rafizi akan bawa bukti baru. Rafizi akan bawa bukti baru. So, Rafizi dah pun bawa bukti baru pada hari ini. Betul tak apa yang saya cakap kan? Kan saya dah cakap, ada orang tak percaya, tak apalah. Pulang pada dia. Kemudian yang kedua adalah tentang 17 hari bulan ini. So, apa akan berlaku pada 17 hari bulan ini, tuan-tuan? Ada lebih kurang 700 seat sahaja. 17 hari bulan 700 seat. Tapi yang mendaftar lebih 1,000 orang. Lebih 1,000 orang sudah mendaftar sekarang ini untuk pergi ke program Rafizi pada 17 hari bulan. So, apa yang kita boleh expect pada program 17 hari bulan ini? Okay. Sebelum kita pergi jauh, saya nak baca satu report dari, lepas tu tentang Tuan Ibrahim Tuan Man lah. Langkah Rafizi ni apa, dan juga apa pesanan penasihat ekonomi kepada negara kita. Dan kenapa saya kata tindakan benda ini berlaku kerana kedegilan, keegoan Anwar Ibrahim untuk nak menggunakan sistem padu dan formula yang telah diberikan oleh Rafizi. Kan? Korang bangga, Ceplos bangga sangat dengan ekonomi Malaysia hari tu kan? Ekonomi Malaysia kerana Menteri Ekonomi, simple je. Kan tak ada kena-kena Menteri Kewangan pun. Baik, sebelum tu saya nak pergi jauh, saya nak baca tentang satu laporan daripada Sarawak Report tuan-tuan. Satu laporan dari Sarawak Report, which is quite interesting juga. Tadi saya tanya Claire Brown, pemilik Sarawak Report ni sendiri tentang berita ini. Dia tak bagi saya jawapan yang agak tuntas. Maksudnya dia tak bagi saya jawapan yang satisfying lah, saya kata, berkenaan dengan isu ini kan. Iaitu tajuk dia adalah $3 billion China Malaysia deal was broke by Jolo exclusive. Dia kata the filing of the plea by Jolo for a presidential pardon in the United States took place in January against extraordinary background. Januari bila? Januari tahun ni. Okay? Tetapi berlaku di US lah. Dia nak minta presidential pardon atau pengampunan presiden. Whereby the Malaysian fraudster played a key role in secret negotiation between China and Malaysia to write off 1MDB related debts at the end of last year, according to exclusive information obtained by Sarawak Report. Saya translate dalam bahasa Melayu. Sedangkan dalam masa yang sama, skamer Malaysia ini telah memainkan satu peranan yang sangat penting bagi membuat rundingan rahsia di antara Malaysia dan China. Siapa skamer ni?
JOLO untuk memadamkan hutang yang berkaitan dengan 1MDB pada hujung tahun lepas 2025. Menurut satu informasi yang diperolehi oleh Sarawak Report. Dan pertemuan di antara JOLO ni dan juga delegasi daripada China ini dikatakan berlaku di Kuala Lumpur. Bermakna bahawa JOLO ada di dalam Kuala Lumpur. JOLO ada di Kuala Lumpur. Okey, dan permohonan kemaafan ataupun pengampunan yang dibuat oleh JOLO itu terhadap Presiden US telah dipublish oleh Wall Street Journal. Okey, telah disiarkan oleh Wall Street Journal pada Mei 12, 2025. Saya share, kalau dalam YouTube dia boleh nampak lah ini. JOLO fugitive behind 1MDB scandal seek pardons from Trump, daripada Wall Street Journal. Okey, telah memohon pengampunan daripada Trump. In the US, there has been a flurry of social media comment relating to Trump administration. Okay, itu. Tapi yang saya nak bawa, okay. Sarawak report has unable to confirm the extent of which Malaysia may have pledged to withhold its prosecution of the fraudster as part of this negotiation. Sarawak Report tidak dapat mengesahkan sama adakah keengganan kerajaan Malaysia untuk mendakwa JOLO adalah kerana peranan dia dalam negotiate hutang 1MDB ini. Tapi Johari Abdul Ghani selaku menteri yang bertanggungjawab untuk menguruskan hutang 1MDB ini telah menafikan perkara tersebut. However, a perceived progress in the direction of settling Malaysia issue with China over 1MDB at the end of 2025 may well have spurred JOLO's US lawyer into seeking to clear his copybook in the US by offering to pay back further 1MDB related debts. He was touting 1.5 billion ringgit or 380 million in 2022 in return for a radically diminished sentence in that country or a free pass altogether. Maknanya ada satu perbincangan bahawa JOLO melalui peguam dia telah memohon supaya hutang dia bernilai 1.5 bilion itu, bukan hutang dia, kerana dia telah mengambil 1.5 bilion itu, dia cuba untuk supaya book dia, maksudnya dia punya account tu di-clearkan lah. Maksudnya dia tak ada kesalahan. Dan dia akan membantu kerajaan Malaysia untuk write off hutang 1MDB daripada China. Ini kata JOLO. Dengan syarat JOLO sama ada kurang hukuman dia, maksudnya tak adalah penjara denda saja ke, atau bebas terus. Okey, itu antara yang ditulis oleh Sarawak Report. Saya bertanya kepada Claire Brown tentang perkara ini. Dan dia ada WhatsApp saya quite lengthy juga tadi berkenaan dengan perkara ini, dan juga ada satu lagi perkara berkenaan dengan Syed Mohtar. Yang tu nanti dia akan keluarkan, nanti saya tak nak keluarkan dahulu. So, adakah timbul persoalan sekarang ini, kerajaan Malaysia ada berunding dengan JOLO dan menjadikan, bukan berunding dengan JOLO, berunding dengan China dan menjadikan JOLO sebagai orang tengah untuk membatalkan ataupun menutup ataupun kira write off lah hutang 1MDB yang berkaitan dengan China. Adakah perkara tersebut sedang berlaku sekarang ini? Perdana Menteri, Menteri Kewangan perlu membuat kenyataan tentang perkara ini. Dan didakwa oleh Sarawak Report bahawa perkara itu, rundingan tersebut bersama dengan delegasi China itu berlaku di dalam Malaysia di Kuala Lumpur, di antara JOLO dengan delegasi daripada China tersebut. Soalan kita, adakah delegasi ataupun adakah JOLO berada di dalam negara China? That is the question. That is the question. Okay. So pengampunan yang diminta oleh JOLO bukan pengampunan kepada Agong. Pengampunan diminta oleh JOLO, pengampunan terhadap daripada Trump. Okay. Dipanggil presidential punya pardon ataupun pengampunan daripada Presiden Trump di US. Sebab kesalahan dia melibatkan US. Itu di negara US. Sebab itu dia tak boleh masuk US. Tapi dalam masa yang sama dia datang Malaysia, dia kata, kalau kau nak aku tolong Malaysia buat rundingan ini semua, boleh,
tapi syarat dia adalah, apa syarat dia? Aku ada pas, boleh, aku tak, jangan didapati bersalah, jangan ditangkap ke, ataupun kalau dia bagi hukuman pun tak teruk lah. Kan, tak teruk lah. Itu yang paling penting sebenarnya. Kan, ada Ceplos tanya, macam mana Claire Brown lebih tahu Kiambang meledes, dia kata. Macam mana Claire Brown boleh tahu? Soalan yang sama kita tanya dahulu, macam mana Claire Brown boleh tahu cerita M1MDB lebih daripada polis dan juga SPRM kita? Bukan sebab dia lebih tahu. Sebab benda ini di-sweep under the carpet. Bukan kerajaan kita tak tahu, tuan-tuan. Kerajaan kita tahu. Our government tahu tentang perkara ini. Tetapi dia di-sweep under the carpet. Kerana apa? Kerana ada perbincangan. Sebab itu kita bangkitkan sekarang. So, bila ada siapa ke yang buat laporan tentang Rafizi, saya kata, kau dah kerajaan tangkap je lah nak banyak bunyi tu. Kenapa? Kan? Kau dah kerajaan tangkap je lah banyak bunyi tu. Kenapa? Sekarang ini, yang bukan kerajaan ni kami. Macam mana juga kita menghadapi Najib suatu masa dahulu. So, sekarang ni apa yang you all boleh buat dengan perkembangan terbaru sebegini? Kan? Perkembangan terbaru sebegini. Sebelum kita sentuh tentang apakah bukti yang diberikan oleh Rafizi, diberikan oleh Rafizi dalam apa dia panggil? Dalam sehari dua hari ni lah. Hari ni apa bukti baru yang telah dikeluarkan oleh Rafizi? What is the new evidence telah keluarkan Rafizi? Tapi sebelum itu saya nak bagi tahu tentang apa yang penasihat ekonomi PMO kata berkenaan dengan bulan Jun ni, expect the worst. Okay. Bila perang Februari hari itu berlaku, saya ada bagi beberapa perkara yang akan berlaku. Saya kata harga minyak akan naik, harga barang akan naik. OPR juga berkemungkinan akan naik. Nampaknya OPR tak dinaikkan. Fine. Tetapi baru-baru ini dalam 2-3 hari lepas, pakar ekonomi mengatakan bahawa pada penghujung tahun ini berkemungkinan OPR akan dinaikkan. There is a possibility OPR akan dinaikkan. So, penasihat ekonomi PMO bimbang rakyat tak bersedia hadapi krisis ekonomi. Seorang penasihat ekonomi di Pejabat Perdana Menteri melahirkan kebimbangan orang ramai, tidak memberi reaksi serius terhadap krisis ekonomi yang bakal berlaku susulan konflik di Asia Barat, which is next month, Jun. Bagaimanapun beberapa pakar lain memberitahu Malaysia kini bahawa reaksi masyarakat itu sebahagiannya berpunca daripada cara kerajaan membentuk naratif berkaitan krisis tersebut. Tak ada masalah. Kita ekonomi okey, negara lain je teruk. Negara kita ni tak payah nak panik. Kita tak payah nak risau. Tapi sebenarnya itu silap, tuan-tuan. Pengarah kanan ekonomi dan keuangan PMO, bukan Rafizi Ramli ya, Prime Minister Office Nur Hisham Hussein, dalam wawancara bersama BFM yang disiarkan semalam, membandingkan situasi semasa dengan keadaan Malaysia sebelum pandemik COVID-19 melanda. Saya rasa seperti kita berada pada Februari 2020. Virus baru hendak melanda, kita mendengar semua berita ini. Semuanya berjalan seperti biasa. Tetapi bulan depan kita berada dalam krisis besar. Dan walaupun saya tidak akan mengatakan ini memberi kesan dramatik seperti itu, saya mendapat perasaan yang sama dalam erti kata bahawa kita mengambil baik. Kita mengambil baik, saya tidak mahu kata memandang ringan perkara ini, tetapi orang ramai terus menjalani kehidupan seperti biasa dan tidak mengubah tingkah laku mereka. Tambahnya sebab itu dia tampil memberi wawancara bagi meningkatkan kesedaran mengenai situasi berkenaan. Nur Hisham turut memberi amaran bahawa bekalan minyak tempatan mungkin tidak akan kembali normal sehingga hujung tahun ini atau malah 2027 walaupun perang berakhir daripada masa terdekat. Kenapa dia kata? Sebab antara lain kenapa takkan ni, sebab bila Iran dan US retaliate lah, apa dia orang buat? Dia orang sealkan pipe tu. Jadi nak buat balik benda tu mengambil masa 3 ke 6 bulan. So walaupun perang tu habis esok, untuk recover dia akan ambil masa 3 hingga 6 bulan. Minyak kita 70% datang daripada Selat Hormuz. 70% datang daripada Selat Hormuz. Ini kerana rantaian bekalan dan operasi telaga minyak memerlukan masa berbulan-bulan untuk pulih. Sementara itu katanya pengilang mungkin mula menghentikan pengeluaran bulan depan apabila bekalan bahan mentah habis. Keadaan ini seterusnya akan menyebabkan pekerja menerima kurang shift dan pengurangan kerja lebih masa. DH melaporkan lebih 2/3 pengilang sedang bergelut dengan keadaan bekalan yang semakin buruk akibat konflik berpanjangan di Asia. Laporan itu memetik Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia
sebagai berkata input yang paling terjejas termasuk petrokimia, bahan kimia industri, logam dan pembungkusan. Sementara itu, ketika diminta mengulas kenyataan Nur Hisham, penganalisis dasar awam Kamlesh Kumar berkata, masalah reaksi masyarakat terhadap krisis yang bakal berlaku berkait rapat dengan cara kerajaan menyampaikan isu. Selama beberapa bulan, orang ramai diyakinkan, bekalan minyak mencukupi, bekalan mencukupi. Mesej itu membentuk tingkah laku pengguna ke arah satu kaedah tertentu. Meminta rakyat Malaysia mengubah haluan secara mendadak sekarang tanpa panduan jelas atau plan peralihan yang memungkinkan berisiko mencetuskan kekeliruan dan panik. Rafizi dah sebut hari itu bahawa untuk minyak ni kembali, minyak ini kembali kepada keadaan semasa yang betul, yang bagaimana kita ada sebelum ini. Paling kurang katakanlah perang itu berhenti esok hari, dia akan ambil masa 3 ke 6 bulan. It will take about 3 to 6 months. 3 ke 6 bulan untuk dia kembali normal. Kenapa macam tu is? Sebab yang musnah infrastruktur. Infrastruktur ni cost dia berbilion. Satu, walaupun duit ada, nak buat balik berbulan. Itu antara sebab kenapa. Tambah pula sekarang ni perang belum tentu habis lagi kan. Perang belum tentu habis lagi. Jadi apa kata Rafizi hari itu? Dan akhirnya kerajaan akur apabila kerajaan akan menggunakan padu. Kan, kerajaan akan menggunakan padu dalam masa yang terdekat untuk pembahagian minyak. Okay. Now, menurut kata Rafizi di dalam podcast beliau, sepatutnya penjelarasan Budi 95 itu dilakukan dengan melihat kepada tier. Sekarang ini kerajaan nak tengok T20, T40, M40, B40. Itu bukan kaedah dia. Tuan-tuan perasan tak sebelum Rafizi berhenti hari itu, apa yang berlaku adalah, apa yang berlaku tuan-tuan? Sebelum Rafizi berhenti jadi menteri itu. What happened? Dia buat ada satu statistik ni berkenaan dengan pendapatan wajar dipanggil. Dia buat kajian tentang pendapatan wajar. Kenapa penting pendapatan wajar? Ini sebelum perang berlaku. Sebab dia kata kita nak sasarkan minyak kepada yang berpendapatan wajar. Maksudnya yang layak berdasarkan pendapatan wajar. Bukan berdasarkan gaji. Sebab dia kata orang yang bergaji 11,000 di Kuala Lumpur itu bukan T20. Itu dikira M40. Orang yang bergaji T20 di Jeli contoh. Mungkin di Hulu Rajang contoh, mungkin di Kuching contoh, dianggap sebagai T20. Tetapi di bandar Kuala Lumpur, mungkin di bandar Pulau Pinang, mungkin di Johor Bahru katakan, tidak boleh dianggap sebagai T20. Lepas itu gaji tak cukup, kena tengok apa lagi tuan-tuan? Kena tengok take home income dia, hutang dia, kena tengok berapa ramai anak dia ada. Ada tak dia tengah menanggung OKU? Jarak rumah dia ke tempat kerja, berapa kos dia? Semua itu kena take into consideration, baru boleh kerajaan nilai dan bagi accordingly. Baru boleh bagi accordingly. Maksudnya baru boleh bagi, orang ni layak atau tidak layak kepada subsidi. Itu satu tadi. Kaedah kedua adalah dengan cara, bukan subsidi itu bagi subsidi pukal kepada minyak. Kaedahnya adalah bagi duit tu direct terus kepada rakyat. Duit subsidi yang dijimatkan tadi bagi direct terus. Maknanya apungkan minyak 97-95 tak ada subsidi. Tetapi yang penjimatan tadi tu direct bagi kepada rakyat. Masuk dalam akaun dia orang tiap-tiap bulan. Kenapa macam tu? Rafizi kata sebelum kejadian minyak naik kerana perang, kita tak tahu perang akan berlaku hari tu tau. Kenapa kita nak kena buat demikian? Kenapa perlu kita buat demikian? Sebab kita takkan boleh tampung harga subsidi minyak di atas di atas pengeluar minyak selama-lamanya. Kita tak boleh tampung. Tetapi kita boleh bagi duit pada rakyat. Dan kalau kita letak subsidi di atas pengeluar minyak, yang dapat untung pengeluar minyak. Ditambah pula sekarang ini yang dapat subsidi semua. Jadi orang kaya semua dapat. Kan macam saya kata kan, kawan saya naik motosikal sebulan 100 liter tak habis. Tapi ada kawan yang naik kereta 200 tak cukup. Faham maksud saya? So formula itu dia orang dah terlewat. Sekarang ni dah masuk bulan April. It's too late already. Baru nak implement nak laksana padu, baru nak gunakan padu. Kerajaan mungkin akan guna padu kembali untuk nak sasarkan balik subsidi. Macam mana? Kenapa saya punya ni lagging? Kan? So, payahlah. Payah.
Tak apalah tuan-tuan. Itu hakikat yang kena terima oleh kerajaan inilah. Baik. Habis kat situ. Saya nak sentuh sikit tentang Tuan Ibrahim Tuan Man itu kan. Dia sebut tentang apa? Ustaz Zahawi kan. Dia kata cerita tentang Umar dan juga Ali itu Umar dan juga Abu Bakar itu cerita khilaf, dia kata. Itu khilaf. Khilaf ni maksudnya ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tuan Ibrahim Tuan Man, kalau tak tahu jangan buat tahu. Jangan buat pala tahu. Tak ada khilaf cerita tu. Cerita tentang sahabat seperti Umar dan Abu Bakar berkenaan dengan cerita yang itu. Berzina lah, makan minum arak lah, pergi bunuh anak lah. Yang tu tak ada khilaf. Tak ada orang cerita macam tu. Tak ada khilaf pun. Bukan khilaf muktabar pun. So Tuan Ibrahim Tuan Man, saya pun tahu benda tu tak khilaf lah. Okay, saya ambil kat situ je. Alright, so langkah Rafizi Nik Nazmi jadi tumpuan. Okay, 17 hari bulan ini. Siapa pergi hari ni? 17 hari bulan ini, tolong komen kat bawah siapa yang pergi 17 hari bulan. Dekat mana? Dekat Wan Utama akan ada pertemuan. Bukan ada pertemuan, akan ada rapat umum. Rapat umum. Hala 7 Rafizi Nik Nazmi dan ke mana parti politik kita akan orang Sarawak kata berinsut ataupun bergerak selepas ini. So, timbul beberapa persoalan. Adakah Rafizi akan mengumumkan keluar parti? Adakah Rafizi akan mengumumkan letak jawatan? Adakah Rafizi... soalan-soalan itu akan timbul. Now, saya tak nak speculate lah. Saya tak nak speculate what will happen pada hari tersebut. Saya tak nak speculate. I don't want to speculate. Tetapi apa yang saya boleh katakan bahawa pada 17 hari bulan ini, antara benda yang kita boleh lihat adalah hala 7 parti politik baru. Kan, hala 7 parti politik baru dan bagaimana kaedah baru kita nak menghadapi political atau politician yang dinosaur ini. Politician yang dinosaur. I think the only party yang tak ada yang pemimpin dia agak muda adalah DAP je. Dan muda lah, tapi muda ni tak berkuasa. DAP lah. UMNO, ahli politik pimpinan dia dinosaur Zahid Hamidi. PAS ada Hadi Awang, Bersatu Muhyiddin Yassin, PKR Anwar Ibrahim. Kalau kita tengok Amanah ada Mat Sabu, tinggal DAP je lah tak ada. Kan yang muda lah maksudnya. Anthony Locke tu umur saya tuan-tuan. Kami sama umur 49. Tapi dalam politik ialah nampak muda lah, tetapi sebenarnya tua dah. Kan? So the future of the politics ni antara lain yang kita tengok. Kemudian pengumuman tu saya rasa pada Jun nantilah baru diumumkan parti politik baru tu. Tetapi pada 17 hari bulan ni kita akan nampak ke arah mana. Tuan-tuan, kalau boleh datang pakai baju kuning. Saya boleh bagi hint tu je lah. Kalau boleh pakai baju kuning. Tak kisahlah kalau tak ada baju kuning, pakai topi kuning ke, selendang kuning ke, pakai apa kuning ke, pakailah. Kan datanglah pada hari tersebut. InsyaAllah kita akan berjumpa pada 17 hari bulan pukul 2 petang di IOI. Di Wan Utama. Di Performing Arts Wan Utama. Ada orang tanya kalau nak pergi kat situ macam mana? Naik MRT pergi ke bandar utama. Pada bandar utama tak jauh, masuk terus dalam Wan Utama tu. Ada tu carilah. Adalah nanti jumpa. Kerusi lebih kurang dalam 700 seat sahaja. Tapi yang dah mendaftar 1000, macam mana nak berdaftar? Pergi ke page Rafizi Ramli atau ke page saya, Facebook saya atau Twitter Rafizi sebagainya. Dekat situ kita ada link, terus daftar dekat sana. Okay, daftar dekat sana. So dalam masa yang sama, Anwar Musa mengusulkan duduk semeja. Sekarang ni Anwar Musa nak usul duduk semeja. Lepas itu orang kata muda nak usulkan duduk semeja. Lepas itu ada grup-grup ni lah nak ajak duduk semeja. Ada orang tanya betul ke Rafizi nak pergi dengan muda? Okey lah. Semua dok claim sekarang ni kan. Okey. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli mengesahkan bakal membuat satu pengumuman luar biasa pada Ahad ini. Susulan perkembangan itu, Presiden Mufakat Nasional Anwar Musa tampil mencadangkan agar semua parti pembangkang serta pelbagai gerakan politik Melayu duduk semeja bagi melakar sebuah plan hala 7 baharu untuk negara. Bagi saya, kalau dia setuju duduk semeja, masalahnya still political dinosaur tu ada kat situ. So for me, untuk Rafizi tak payahlah. Buang masa je duduk semeja tu. Kan, buang masa saja duduk semeja. Okey, habis kat situ. Hari ini Rafizi ada menghantar dokumen tuan-tuan kepada SPRM. Saya dah kata beberapa hari lepas bahawa Rafizi akan hantar dokumen. Ini salah satu taktik. So kena tunggu dulu azam baki tamat.
dah habis azam baki tamat, tapi macam mana nak tunggu azam baki tamat? Kita kata kita akan hantar dokumen baru. So akhirnya, betul apa yang saya cakap kan. Itu salah satu taktik lah. So dengan ada ketua SPRM yang baru-baru ini, semalam Albert Tay dia nak buat laporan terhadap SPRM, terhadap azam baki. SPRM tak bagi dia masuk, which is for me, yalah Albert Tay nak merasuah tu cerita. Tetapi dia nak buat laporan SPRM tak dibenarkan masuk. Itu satu benda yang for me sangat buruk kepada image ketua SPRM yang baru yang pertama ni. Faham tak? Jadi kalau benda itu berlaku kan, so adakah ini akan membawa kepada satu perkara yang negatif kepada ketua SPRM yang baru? Apabila tidak membenarkan orang semisal azam baki, orang semisal Albert Tay untuk membuat laporan. Baik, lepas itu, sekarang ini Rafizi telah menghantar dokumen baru. Saya kata dalam Facebook saya bahawa dokumen itu damaging. Kan? Damaging kepada Anwar Ibrahim. Apa dokumen tersebut, tuan-tuan? Baik. Kalau tuan-tuan perasan, sepanjang Rafizi kena panggil berkaitan dengan AM ini, tidak ada sekalipun Anwar Ibrahim dipanggil. Tidak ada sekalipun Zafrul dipanggil. Tidak ada sekalipun Amir Hamzah dipanggil, Menteri Keuangan kedua. Jadi agak pelik lah benda ini berkaitan dengan AM, berkaitan dengan Anwar Ibrahim, berkaitan dengan Zafrul, berkaitan dengan Amir Hamzah, tetapi sekalipun tidak mereka dipanggil sebagai saksi. Jadi apa Rafizi buat? Dia kemukakan bahawa semua yang dikaitkan dengan Rafizi, dia kata tergesa-gesa lah keputusan dan sebagainya itu, semua dibuat oleh Anwar Ibrahim, semuanya dibuat oleh oleh Amir Hamzah, semuanya dibuat oleh Zafrul. Jadi kenapa mereka tidak dipanggil? Itu timbul persoalan tu. Di situ timbul persoalan yang besar. So kalau benar ikhlas SPRM nak membuat siasatan, sepatutnya antara je. Okey, panggil Rafizi tak ada masalah, panggil lah. Tetapi terus nak conclude pada hari 2 hari sebelum azam baki meletak pencen ataupun habis kontrak, dia kata bahawa 2 akan dituduh. Anwar Ibrahim tak dipanggil. Kan? Anwar Ibrahim tak dipanggil, Zafrul tak dipanggil. Kenapa tak dipanggil? Sedangkan ini semua berkaitan dengan mereka. Kan? Kenapa tak dipanggil? Why? Kenapa tidak dipanggil? Jadi Rafizi bentangkan, bawa bukti. Ni nama Anwar Ibrahim ada dalam minit mesyuarat. Ini nama Zafrul ada dalam minit mesyuarat. Ini nama Amir Hamzah ada dalam minit mesyuarat. Ini kabinet-kabinet, ini semua ada dalam minit mesyuarat ni. Kan? So kalau itu adalah mesyuarat tidak dipanggil, jadi timbul persoalan yang besar. Adakah ini satu taktik politik nak mengenakan Rafizi? Sebab itu saya kata, kalau betul Ceplos nak main benda ni akan makan Anwar Ibrahim balik. Benda ni, AM ni akan makan Anwar Ibrahim balik. Menteri Ekonomi semalam mengumumkan beberapa syarikat telah menandatangani perjanjian dengan AM. Lepas ni kita nak tarik balik perjanjian tersebut kerana AM memberi rasuah. Alah tuan-tuan, benda ni Ceplos sebab dia tak boleh nak terima hakikat. Of course dia akan deny lah. Tetapi kita ni yang ada otak, ada akal ni, kita boleh fikir. Lah. Takkan Rafizi seorangnya. Okey, katalah benda tu melibatkan rasuah. Takkan Rafizi je yang tergesa-gesa. Rafizi ni sekretariat je. Yang paling besar Anwar Ibrahim. Kenapa Anwar Ibrahim tak kena panggil? Kenapa Zafrul tak kena panggil? Kenapa Amir Hamzah tak kena panggil? Kan? Ke korang tak boleh fikir? Orang yang follow saya boleh fikir lah. Yang orang lain tu tak boleh fikir kan. Okay. So apakah bukti-bukti tu? Dia adalah bukti-bukti yang sangat damaging. Tapi dalam masa yang sama, orang yang mendedahkan benda ni, kalau benar, saya call out for debate dengan Taufik Iskandar. Saya tengah call dia untuk debate dengan budak saya Mana Amsyah. Kan? Dan salah satu perkara yang kami nak tanya adalah, adakah kamu memiliki minit mesyuarat tentang AM? Sehingga kamu tahu apa yang berlaku di dalam AM ni. Sebab kalau kamu ada,
bermakna kamu telah melanggar OSA, Official Security Act. So macam mana tuan-tuan? Dia takkan tahu. Ni saya kenal lah Taufik tu siapa. Dia ceplos tak berapa nak bijak lah, kita kata kan. Saya tahulah information dia pun macam tu lah. Dia takkan dapat info tu melainkan ada orang dalam yang rasa macam, oh, aku boleh kenakan Rafizi ni. Jadi kita gunakan teknik. Tapi bodoh sangat bila kau kenakan taktik tu pada Rafizi. Kau bukan kenakan Rafizi, kau kenakan Anwar Ibrahim. Dan saya boleh sahkan Anwar tengah pening sekarang ni. Yang kau bodoh sangat guna taktik ni kenapa? Bodoh sangat guna taktik ni kenapa? Taktik ni menyusahkan aku. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itulah lain kali letak orang bijak di sekeliling kamu. Bukannya potong, bukannya pancung. Bila kamu letak orang, dia macam ni tuan-tuan kan. Ada orang ni memang betul-betul lebih bijak. Tapi ada orang ni dia buat-buat bijak. Tapi ada orang juga yang nampak-nampak bijak. Nampak-nampak bijak ni lah yang banyak di sekeliling Anwar Ibrahim. Nampak-nampak bijak tapi sebenarnya bodoh. Jadi bila dengan Anwar Ibrahim dia duk cerita, Anwar pun wow, hebatnya apa yang kamu cakap. Dia pun tak faham. Last pom. Itulah tuan-tuan. Baik kita buat investment kita je. Macam saya kata, siapa yang berminat boleh contact. Terus direct dengan nombor ini. 0135341977. Kita buka for angel investors. Baik kita buat bisnes kita je lah tuan-tuan. Tapi saya akan terus memberi komentar tentang politik. Sekian saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dan penting, lawan tetap